Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Talk. Ramai yang cakap susah nak jual motor diorang. Bila diorang beli motor ni, lepas tu nak jual balik motor ni susah. Sebab nak dapatkan buyer tu susah. Lepas tu kalau nak jual tu nak kena pergi tempat-tempat yang tertentu baru boleh jual kan. Tapi hari ni aku berada dekat Shell Ceras. Dekat Shell Ceras ni ada tempat untuk korang jual motor. Dekat tempat ni tak ramai juga orang, tapi lebih mudah untuk jual motor. Dekat tepi Shell ni ada iMotorbike kecil. Kecil je saiz dia. Dia betul-betul tepi dekat Shell ni. So dia dah ada satu booth kecil untuk buat inspection dan jual motor korang. Saya Ashraf iMotorbike Kajang. Okay, proses dia macam ni. Kalau customer datang bawa motor, untuk inspect motor, untuk tahu ke value motor berapa, saya akan minta grant dan saya akan start buat kerja untuk inspect motor dia lah. So masa inspect tu, saya akan tengok detail motor lah, macam nombor chassis, semua tu lah. Kita akan dicek dengan detail keadaan motor, condition dia, apa ada rosak tak, macam tu lah. So lepas dah inspect tu, saya akan masuk dalam sistem lah. Saya akan key in, so saya akan hantar kepada HQ. Dapat harga tu maybe around 5 atau 10 minit je lah. So tak lama. Kalau tak ada kesulitan, kalau saya buat dalam setengah jam lah. So kalau ada isu-isu macam motor dia dah lama protect mati, so benda-benda ni akan ambil masa sikit lah. So paling lama pun tak sampai sejam lah. Kalau cash dalam by tomorrow or next day lah. Okey, macam tadi ada satu brother ni, dia nak jual Domina D400 dia. Dia datang tadi pagi dekat iMotorbike Kajang ni. Lepas dia inspect motor dia, dah check apa semua, dia dah dapat harga dan dia terus jual lah. So proses dia memang selamat, cepat dan dipercayai lah. Okey, tengah sambil-sambil buat video ni pun tadi ada seorang lagi brother ni. Abang ni dia nak jual motor Zontes 368G dia ni. Siap dengan nombor plate 368 juga. Siapa kata susah nak jual motor? Senang je nak jual motor. Korang tak kira lah motor apa kau pakai. Motor Jepun ke, motor China ke, motor daripada India ke. Datang je dekat iMotorbike ni, dia bagi inspection dan terus bagi harga. Dan boleh terus jual. Jadi untuk bulan Mei ni ada promosi dekat seluruh iMotorbike 5 hari bulan 5. Dia 5 punya promosi. So dia punya diskaun pun sehingga RM5,550. Korang boleh check out dekat website motor apa yang ada diskaun, ataupun korang pergi je dekat cawangan iMotorbike yang sedia ada dan korang boleh tengok motor-motor apa yang menjadi pilihan korang lah.